kepadanya dan kita mohon ampun darinya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung dengan Allah daripada kejahatan diri kita sendiri dan daripada keburukan amalan-amalan kita. Wa man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Sesiapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka tiada siapalah yang dapat menyesatkannya. Dan sesiapa yang dia sesatkan, maka tiada siapalah yang dapat memberi hidayah kepadanya. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba dan pesuruhnya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah hari ini kita masuk surah An-Nisa. Kita mula dulu dengan tahsin bacaan surah An-Nisa muka surat 77. Okay. Ustazah silakan siapa yang nak baca. Baca, saya baca dulu lepas tu Kaya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا ولا تأكلوا ولا mana Ustazah? Apa ayat 2 tu? Wala ta'kulu itu 4 harakat. Oh, kena panjang lagi tak cukup panjang. Tadi 2 harakat je. Oh, okey. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Sambung. Sila, siapa nak sambung? Saya sambung Ustazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا الله صدق العظيم. الله العظيم. Alhamdulillah kita selesai tilawah untuk surah An-Nisa ayat 1 sampai 6. Jadi kita tengok beberapa hukum tajwid. Ayat pertama tu kalau kita tengok ya ayyuhan nas, ya tu ada tanda mat tu kan? Tu mat apa? Mat wajib. Wajib. Mak wajib ke mak jaiz? Mak jaiz tu pecah dua. Dia sebenarnya Ya, dua ayat. kalimah. Dua kalimah, dua ayat, dua kalimah. Mak dua jaiz lah, munfasil. Dia ya satu, ayyuha satu. Dia sebenarnya ada ya, ayyuha. Tapi ditulis nampak macam satu kalimah. Tapi sebenarnya ada dua kalimah. Ya, ayyuha. Okay. Jadi dia adalah mad jaiz munfasil. Berbeza dengan wanisaa. Tu mad apa? Mak wajib muttasil. Satu kalimah kan? Satu kalimah. Wajib muttasil. Dan dari segi penamaan dia kan, kalau kita tengok ada yang mad wajib muttasil, ada yang mad jaiz munfasil. Kenapa ada nama dia jaiz tu? Jaiz tu maksudnya ada juga kita kata qiraat. Kalau kita yang kat Malaysia atau Nusantara ni, Indonesia, Thailand, kita punya qiraat, kita punya bacaan ni dia panggil riwayat Hafs an Asim. Qiraat kita ni daripada Asim, riwayatnya Hafs. Tariqnya kita ni Tariq Syatibi. Tu nama dia lah. Jadi qiraat ni dia ada bacaan yang berbeza dari segi tajwid. Jadi imam-imam qiraat ni berbeza dari segi bacaan panjang mad jaiz. Mad jaiz munfasil ni yang ada dalam dua kalimah ni, contohnya qiraat Ibnu Katsir. Contohnya qiraat Ibnu Katsir dia baca 2 harakat je. Adapun kalau kita qiraat Hafs an Asim kita baca 4 harakat atau 5 harakat. Ada yang baca 5 harakat lah. Jadi sebab itu nama dia mad jaiz. Boleh. Mad jaiz tu boleh baca 2 harakat berdasarkan qiraat Imam Ibnu Katsir. Tapi kalau kita kata boleh juga 4-5 harakat lah. 4-5 harakat untuk kita kata bacaan kita. Qiraat Hafs an Asim kita tak baca 2 lah. Kita baca atas daripada 2, iaitu 4 atau 5. Adapun kalau dia panggil mad wajib. Kenapa wajib? Sebab tak ada imam qiraat yang baca 2. Semua sama. 2. 4, 5 atau 6. Contohnya bila kita berhenti wakaf kat contohnya
Kalau kat sini ada contoh. Macam as-sufaha ayat 5 tu kan. Wala tu'tus sufaha. Kalau kita nak wakaf kat situ, dia akan jadi 6 harakat. Dibaca 6 harakat. Tapi kalau kita tak wakaf, kita akan baca 4 atau 5 harakat lah. Biasanya 4 lah. Wala tu'tus sufaha amwalakum. Contoh. Jadi sebab apa nama dia wajib? Sebab kita wajib, maksudnya memang tak ada imam lah yang baca 2 harakat. Semua atas daripada 2 harakat. Adapun jaiz harus sebab ada imam yang baca 2 harakat. Cuma kita qiraah Hafs an Asim kita baca 4 lah. 4 atau 5. Baik. Itu beza dia lah. Kemudian yang berhenti tu wanisa ayat 1 tu kan. Dari sinilah diambil nama surah An-Nisa. Surah An-Nisa, perkataan An-Nisa, wanita. Wanita. Dia jamak lah, Nisa ni jamak. Kalau kita kata ganda, Nisa. Tapi kalau mufrad dipanggil seorang tu, satu tu ialah imra'ah. Ataupun al-mar'ah. Wanita, seorang. Fit, kita panggil fit mar'ah, fit wanita. Fit nisa, fit wanita juga, cuma jamak. Dia lain terus Ustazah perkataan dia. Itu kalau dia mufrad panggil, dengan jamak dia beza. Ni dia panggil jamak taksir. Beza, jamak taksir. Sebab dia selalu sama kan. Ada macam jamak muzakkar salim, macam al-muslim, jamak dia al-muslimun atau al-muslimin. Okay. Lepas tu dia ada jamak muannas salim, macam al-muslimah jadi al-muslimat. Wanita muslimat. Mukminat. Itu kata jamak lah, tapi dia panggil jamak muannas salim. Adapun jamak yang dia tak sama ni, dia panggil jamak taksir. Jamak kata ganda tapi dia berdasarkan dengar je lah. Maksudnya dia tak ada kaedah. Kita dengar daripada orang Arab. Kita kata lisan Arab ni, jamak dia nisa. Tapi mufrad dia imra'ah lah. Atau mar'ah. Okay, baik. Yang tu ayat 1. Kemudian ayat 2. Ayat 2. Al-yatama wa atul yatama. Kalau kita nak wakaf kan, wa atul yatama. Kita nak wakaf kat yatama. Berapa harakat? Ni 6. 6 harakat. Itu beza, itu lagi satu beza antara Dia mat jaiz yang ni. Ni mat jaiz dengan mat 5 je kot, dia tak panjang. Mat wajib yang kena 6. Mat wajib dia kena 6 kalau wakaf. Kalau mat jaiz, kalau wakaf dia tinggal 2. Dia pendek. Dia jadi 2. Sebab apa? Sebab dia jadi sama macam mat asli. Ya ke? Kalau tidak saya memang panjang baca berhenti kalau wakaf. Sebab dia 2 kalimah, jadi dia bertemu hamzah. Sebab tu betul. Bacaan dia 4 tu atas daripada 2. Tapi ada juga imam kita sebut tadi, Imam Ibnu Katsir baca 2 harakat juga bila wakaf. Tapi bila kita wakaf, ibaratnya dia tak bertemu lah huruf mat dengan huruf hamzah. Sebab kita jadi mat asli balik. Wa atul yatama. 2 harakat je. Sebab dia 2 kalimah yang berbeza, 2 perkataan berbeza. Jaiz, wakaf jadi 2 je Bila wakaf jadi 2. Berbeza dengan mat wajib tadi. Macam mana tadi? Mat wajib sufaha ayat 5 tu kan. Wala tu'tus sufaha. Katalah kita nak wakaf tu tak cukup mat nafas. Wajib jadi 6. Dia jadi 6. Dia sama macam ma'arif disukun lah, jadi 6. Jadi 6 sama ma'arif disukun. Okay. Jadi wa'atul yatama amwalahum. Ni mat jaiz munfasil. Dia berbeza 2 kalimat lah. Dia munfasil tu maksudnya terpisah. Maksudnya ada 2 kalimah.
begitu juga wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Ni mak jaiz munfasil juga. Munfasil juga. Jadi kalau tak cukup nafas, katalah kita ini dah awal dah panjang dah. Wala ta'kulu amwalahum ila. Kita pun berhenti kat ila tu. Jadi ila tu jadi dua harakat. Dua harakat je. Sambung balik. Kita ambil balik. Ila amwalahum. Jadi 4 balik lah. 4 atau 5. Tapi Ustazah biasa 4 lah, buat 4 senang. Okay. Innahu kana huban kabira. Kita wakaf kat sini kabira. Ra tu ra tebal. Kabira. Beza dengan kalau kita baca kabira. Kabira. Itu salah lah. Kabira. Ya, kabira. Mak Iwat ni. Mak Iwat. Iwat. Patah hati kepada patah ha. Raqiba kabira. Berapa harakat? 2 harakat. 2 harakat. 2 harakat. 2 harakat. Panjang dia 2 harakat. Mak Iwat. Okay. Kemudian ayat 3. Fankihu. Betul. Hakiki. Dan dia punya dengung tu 2 harakat. Dibaca secara nipis lah, tak tebal sebab huruf kaf. Fankihu. Sebab yang salah dia fankihu. Dia jadi tebal. Tak boleh. Salah. Tapi kita kata tajwid ni salah dia tidak membatalkan solat lah. Dia lahan khafi. Dia tidak mengubah makna. Cuma kita belajar ni untuk tahsin, tambah baik. Bila kita tambah baik, kita dapat tambah pahala kita lah. Sebab baca dengan baik. Tapi tak berdosa. Kalau kita kata tersilap, kita kata tertebal. Macam mana Ustazah kan? Tersilap. Tak apa, jangan risau. Tenang-tenang je. Cuma kita kata kita nak tahsin, nak tambah baik ni, kita tambah pahala lah. Jadi cara bacaan dia fankihu. Dia lembut je. Ada siapa nak cuba? Fankihu. Kan dia lembut. Fankihu. Yang salah dia kalau tebal. Fankihu. Salah lah. Okay. Kemudian katalah kita tak cukup nafas juga ayat nombor 3 ni. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Kita nak berhenti kat situ. Ni nak apa? Wajib. Berapa harakat kita nak wakaf? 6 harakat. Betul, 6 harakat. Bila kita nak wakaf kat situ jadi 6 harakat. Okay. Jadi kalau kita ambil balik minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Kan? Jadi ambil balik tu jadi 4 harakat lah. Atau 5 harakat. 4. Biasa saya 4 lah. Kemudian kalau tak ingat nama hukum tajwid tapi tahu ia salah tak Ustazah? Oh dia yang penting cara baca tu betul. Nama tu tak penting. Nama tu alim ulama' bagi untuk kita belajar. Mudah kita untuk bagi mudah ingat lah. Terutama untuk belajar-belajar. Ni nama dia apa supaya kita tahu dia ada kaedah dia. Tapi kalau kita tak tahu nama hukum tajwid tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Maksudnya tak. Dia cuma tambahan ilmu yang mana alim ulama' susun supaya kita mudah untuk tahu kaedah bacaan. Tapi kalau cara baca betul tak ada masalah. Tak apa, tak ingat nama-nama tak apa, tak ada masalah. Ni sajalah kita kata dari segi tajwid tu untuk tahsin. Kita kata untuk tambah baik saja. Kalau cara bacaan tu dah betul tak ada masalah. Ni macam kita lah kalau kita
buat amalan kan, kita solat fardu, solat sunat, solat sunat sebelum Zuhur, solat sunat selepas Zuhur. Kita tak tahu pun nama solat tu apa, tapi kita buat, dapat pahala. Maksudnya kita solat sunat, kita kata kita niat tu saja aku solat sunat kan, sebelum Zuhur. Dari segi bahasa Arab dia tu panggil solat sunat qabliyah. Ni solat sunat ba'diyah. Walaupun kita tak tahu nama dia secara spesifik, tak ada masalah. Okay, baik. Seterusnya ayat nombor 4 kan? 4. Syai'in minhu. Jumpa syai'im minhu. Dengung kat situ kan? Itu hukum apa? idgham ma'aunah. Betul. Idgham ma'al gunnah. Kita dengung 2 harakat lah. Kita baca syai'in minhu. Syai'im minhu. Kemudian ayat nombor 5. Mari kalau hani mari tu mat apa? Mani Ayat nombor 4. Ayat nombor 4 hujung tu. mat jaiz juga dia 2 kalimah. Mani mari tu 1 kalimah mat wajib. Hani tu mat wajib kan? Dia sebenarnya mat wajib lah. Dua-dua 1 kalimah. Hani. Dua-dua. Itu satu kalimah. Ada mat wajib. Mari pun ada mat wajib dia. Maksudnya dia 2 mat wajib. Dia nampak macam mat jaiz Ustazah, sebab ada hamzah alif. Tapi hamzah dia kat situ, dia kalau hamzah kat atas alif tu baru mat jaiz ke. Ni hamzah kat bawah. Yang ni dia kalimah yang sama. Kalimah yang sama. Kalimah yang sama. Hani. Cuma dia dekat kita kata mat dia berada di tengah-tengah kalimah lah, bukan kat hujung. Yang ni kalau kita berhenti panjang lah Ustazah Yang mat wajib. Sebab kita akan berhenti dekat kita berhenti kat jadi mat iwat di situ. Jadi mat iwat. Sebab dia punya mat wajib. Mat wajib mutasil dia berada di tengah-tengah kalimah. Tak boleh nak berhenti. Dekat perhabis, kita kata hujung kalimah kan. Jadi mat iwat lah. Okay, baik. Kemudian ayat nombor 5 tu. Qawlam ma'rufa. Ni hukum lam tanwin bertemu lam idgham ma'runah. Ya betul, idgham ma'runah juga dengung 2 harakat. Ra tu tebal, ma'rufa. Qawlam ma'rufa. Fa tu nipis pula ke? Nipis balik. Ma'rufa. Ma'rufa. Okay, kemudian wabtalul yatama hatta. Ini kalau kita nak berhenti berapa harakat? 2 je dia mat jaiz tu. Betul. Dia mat jaiz. Jadi kalau kita tak cukup nafas, kita nak berhenti kat situ, jadi 2 harakat. Wabtalul yatama hatta. Lepas tu kita nak sambung balik. Ambil balik hatta balagun nikah. Jadi 4 harakat balik lah. Okey, baik. Kemudian kat sini banyaklah mat jaiz. Fadfa'u. Kalau kita tak cukup nafas nak berhenti kat fadfa'u tu, fa in anastum minhum fadfa'u. 2 harakat situlah. Lepas tu ambil balik. Fadfa'u ilaihim amwalahum. Lepas tu mat jaiz lagi. Wala ta'kuluha israfan wa bidan an yakbaru. Sama tak cukup
nafas nak berhenti kat wala ta'kuluha tu jadi 2 harakat lah. Kemudian wa man kana. Ni hukum apa? Wa man kana. Ikhfa. Nun bertemu kaf. Ikhfa hakiki bertemu Ikhfa kaf dan hakiki. bacaan dia nipis lah, tak tebal. Wa Kita tak man baca kita tak, yang bacaan salah dia kalau kita baca wa man kana, itu dia jadi tebal. Salah lah. Yang betul dia wa man kana, wa man. Dia bunyi dengung dia tu bunyi nipis. Cuba, aku nak cuba. Wa man kana. Okey. wa man kana. Wa man kana. Okey, baik. Okey. Ada wa man kana faqiran. Okey, ni faqiran falyakul. Ni pun cuma ra tu ra tebal, dia bertemu dengan fa yang nipis. Faqiran falyakul. Jadi dia ada tebal nipis lah kat situ. Masa dengung tu ra tu tebal. Tapi nak masuk huruf fa tu dia nipis balik. Faqiran falyakul. Ya, faqiran falyakul. Betul? Faqiran falyakul. Betul? Jadi habislah. Wa kafa billahi hasiba. Habis kat ba tu mat iwat lah. 2 harakat sahaja. Okay. Kemudian habis tajwid. Ada siapa nak tanya ke berkenaan hukum tajwid ni? Tak ada Ustazah, jelas tadi Ustazah terang. Jadi kita sambung kepada tahsin lah atau tadabbur atau tazakur untuk kita hayati ayat-ayat yang kita baca ni. Jadi surah An-Nisa ni adalah surah Madaniyah. Madaniyah ni maksudnya diturunkan selepas hijrah. Sama macam surah Al-Baqarah, Ali Imran. Surah panjang-panjang ni adalah surah Madaniyah. Turun selepas hijrah. Jadi dia banyak membicarakan hukum hakam secara terperinci. Jadi surah An-Nisa ni dia banyak hukum hakam berkaitan wanita. Hak-hak dalam perkahwinan, dalam harta pusaka, hak wanita apa dia, berapa. Jadi sebab tu kita kata dinamakan surah An-Nisa. Ada ahli ulama sebut dipanggil An-Nisa. Surah An-Nisa ni adalah surah An-Nisa yang kubra. Lepas tu dia ada surah An-Nisa Sughra. Kubra ni yang panjang lah. Yang pendeknya, surah An-Nisa yang pendek tu dia adalah surah At-Talaq. Oh, At-Talaq. Sebab surah At-Talaq membicarakan hak-hak wanita selepas kita kata diceraikan. Ataupun kita kata dalam proses perceraian tu, membicarakan apa hak-hak wanita, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala memujuk isteri-isteri yang diceraikan. Itu dia panggil surah An-Nisa Sughra, kecil. Nisa kubra. Ni kubra. Jadi surah Madaniyah ni kebanyakannya panjang-panjang kecuali satu surah. Ada 3 ayat saja, tapi dia adalah surah Madaniyah, diturunkan selepas hijrah. Ada siapa tahu tak surah apa? 3 ayat saja. Inna a'tayna Al-Kausar. Bukan, Al-Kausar Makkiyah. Al-Kausar. Al-Kausar tu turun sebab orang-orang kafir Quraisy dia hina Nabi. Dia kata, anak-anak laki Nabi semua meninggal dunia. Tinggal anak-anak perempuan je. Terputus. Keturunan Muhammad ni terputus. Jadi turunlah surah Al-Kausar nak menyatakan bahawa Allah mengurniakan kepada Nabi SAW nikmat yang banyak. Termasuklah kita kata telaga Kausar.
Dan orang-orang yang membenci Nabi Muhammad itulah mereka lah yang terputus daripada rahmat Allah. Walaupun mereka ada ramai anak lelaki, itu kalau mereka kufur, membenci Nabi, maka terputus daripada rahmat Allah. Jadi itu adalah surah diturunkan di Mekah lah, sebelum hijrah. Surah apa? 3 ayat. Yang Madinah. Tapi dia Madaniyah, diturunkan Madaniyah. selepas hijrah. Maksudnya selepas kemenangan umat Islam lah. Tahu? Tak tahu. Tak tahu. Surah Al-Fath dia bukan 3 ayat. Surah Al-Fath ada berapa? Inna fatahna laka fatham mubina. Itu dia bukan 3 ayat lah, panjang lah. Yang Ustazah kata 3 ayat saja tu adalah Idza jaa nasrullahi wal fath. Namanya surah An-Nasr. Oh, surah An-Nas. Surah Izaja lah. Surah An-Nasr. Surah kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu 3 ayat. Surah An-Nasr. Itu 3 ayat lah. Tapi diturunkan selepas hijrah. Selepas pembukaan kota Mekah lah. Masa pembukaan kota Mekah. Okey, baik. Kita kembali kepada surah An-Nisa. Ayat pertama, kita tengok terjemahan ayat pertama ni. Wahai manusia. Ini seruan kepada manusia. Wahai manusia. Bertakwalah kepada Tuhanmu. Ittaqu tu dia fa'il amar. Bertakwalah, arahan. Arahan. Dia fa'il amar, arahan kepada semua. Bertakwalah kamu semua. Ittaqu. Maksudnya ittaqu rabbakum, kepada Tuhanmu. Bertakwalah kamu semua kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu daripada diri yang satu. Diri yang satu itu ialah daripada Nabi Adam lah. Dan Allah menciptakan pasangannya, iaitu Hawa lah. Hawa dari dirinya, iaitu daripada tulang rusuk Nabi Adam. Dan dari kedua, Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Kita kata Allah ciptakan Nabi Adam daripada tanah. Kemudian daripada Nabi Adam, Allah ciptakan pula, ambil pula daripada tulang rusuk Nabi Adam tu untuk ciptakan wanita. Isteri lah, itu Hawa. Itu asal kejadian. Tapi tak bermakna tulang rusuk, kita kata daripada tulang rusuk kiri kan, tak bermakna kita kata tulang rusuk itu tak cukup satu. Sebab ada orang kata, kita ni tak cukup satu tulang rusuk lah sebab manusia diambil. Tak, tulang rusuk ni dari segi bilangan dia sama je, kan, untuk melindungi organ-organ penting. Jadi sebab tu alim ulama kata bila Allah ciptakan wanita ini daripada tulang rusuk yang bengkok kan, tulang rusuk yang bengkok. Sebab apa? Sebab tulang rusuk ni dia untuk melindungi kan, sebab kita melindungi kita kata organ yang penting kat dalam ni, organ kita kata jantungnya kan. Jadi dia sebagai kita kata simbolik lah, sebagaimana wanita ini melindungi emosi lah, saling melengkapi kan. Disebut juga sebagai pakaian kan, suami isteri ni ibarat pakaian, melindungi aib-aib aurat yang ada. Jadi sebab tu tak boleh tulang rusuk ni kalau lurus dia tak melindungi lah, rosak kalau tulang rusuk tu lurus. Jadi secara fitrahnya tulang rusuk tu dia perlu bengkok. Dia perlu bengkok baru dia boleh melindungi jantung, kan. Ikut dia kata fitrah. Jadi sebab tu dalam hadis sebut kalau suami isteri ni kita kata dalam suami nak mendidik isteri dia kena secara lemah lembut. Kalau keras mudah patah lah, kan. Kita kata
isteri tu mudah patah. Jadi secara lemah lembut lah untuk betulkan untuk mendidik ni. Okay, baik. Jadi wattaqullah. Kemudian daripada situlah kita kata keturunan, datangnya keturunan Nabi Adam. Kita akan bagi kita ni anak-anak Adam, Bani Adam. Jadi akhirnya kita kata nenek moyang kita sama saja, iaitu Nabi Adam dan Hawa. Wattaqullah, diulang 2 kali. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan, al-arham. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi. Maksudnya kita minta dengan orang, tolonglah saya, semoga Allah bagi rahmat. Maksudnya kita minta tolong orang ni menggunakan nama Allah. Jadi kita kena bertakwa kepada Allah lah. Jangan kita kan sekarang ni banyak kes-kes scammer ke apa kan, yang menunggang agama ni, na'udzubillah min zalik. Jadi ni peringatanlah untuk bertakwa kepada Allah, maksudnya menggunakan bantuan yang orang telah bagi tu dengan secara amanah lah. Kita takwa. Mungkin orang tak tahu kan, tapi Allah Maha tahu bagaimana kita menggunakan amanah yang kita minta tolong tu dengan nama Allah. Wal arham, menjaga hubungan kekeluargaan. Itu disebut sebagai silaturrahim. Silaturrahim ni kita nak menghubungkan hubungan kekeluargaan. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW ada sebut, orang yang menyambung, dia panggil orang yang menyambung silaturrahim ni, antara fadilat, kita kata kelebihan orang yang menyambung silaturahim ni, umurnya diberkati Allah. Umurnya diberkati oleh Allah. Dan bila adik-beradik kita buat baik kat kita dan kita balas balik buat baik kat adik-beradik kita, itu normal. Itu biasalah kan, kita saling berbuat baik, baguslah. Tetapi tidak dinamakan menyambung silaturahim kecuali kalau dia buat jahat kat kita tapi kita balas dengan yang baik. Itu dinamakan menyambung silaturahim. Sebab ada yang cuba putuskan. Hubungan kekeluargaan tu cuba diputuskan. Macam kita kata adik-beradik yang satu rahim kan dengan mak ayah ni. Kita kata mak kita maksudnya satu kandungan, berada dalam satu rahim. Tapi cuba diputuskan. Maka kita nak sambung balik, kita buat baik kat dia. Walaupun dia buat jahat kat kita, maka Nabi SAW kata itulah orang yang menyambungkan silaturahim. Sebab ada orang cuba putus, dia nak sambung. Okay. Kemudian ayat nombor 2, innallaha kana alaikum raqiba. Kat sini ada nama Allah, Ar-Raqib, Asmaul Husna. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Raqiba tu maksudnya Allah yang maha menjaga dan mengawasi. Sebab tu malaikat yang jaga amalan belah kanan kita, nama dia malaikat Raqib. Malaikat Raqib yang menjaga dan mengawasi. Bila buat baik je, dapat pahala 10 kali ganda. Kan bila kita ada terdetik nak buat kebaikan, ni kita nak contohnya apa, nak puasa lah hari Isnin ni, kita terdetik kan. Sekali hari Isnin tu ada benda macam mana ke, terlupa tak bangun sahur ke macam mana, maka tak jadi, dapat dah pahala kita kata 1 untuk niat tu. Tapi kalau betul kita bangun sahur untuk puasa, maka 10 kali ganda. Jadi malaikat Raqib ni dia mengawasi apa yang baik, terus tulis. Okay, kemudian yang jaga belah kiri ni, amalan jahat ni ialah malaikat Atid kan, Atid. Raqib dengan Atid. Okay, baik. Seterusnya wa atul yatama, ayat nombor 2, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh tindakan menukar dan memakan harta anak yatim itu adalah dosa yang besar. Jadi kena hati-hatilah, maksudnya bagi orang yang menjaga anak yatim. Dan juga daripada sini juga terpakai juga, kalau kita tengok dalam laman web Mufti Wilayah Persekutuan, ada orang tanya kepada Mufti,
Tuan Mufti macam mana ya, saya ni masa raya itu guna duit anak. Kan, guna duit anak, anak dapat duit raya. Guna untuk minyak kereta macam-macam lah. Jadi macam mana saya nak kena ganti ke macam mana? Soalan dia berkenaan ibu bapa yang menggunakan duit anak. Jadi anak-anak ini bawah jagaan kita. Jadi duit yang anak dapat tu, Mufti Wilayah Persekutuan sebut, bila kita memerlukan, dalam keadaan kita memerlukan, bukan sebab kita nak bermewah-mewah, maksudnya kita memerlukan untuk duit minyak, maka ketika itu halal lah untuk pinjam dulu. Dia panggil istilah pinjaman. Guna dulu duit anak, nanti bila kita dah ada duit, kita kata kita kaya, kita kena pulang balik lah. Pulang balik. Wajib pulang Ustazah. Wajiblah Dia- pulang sebab kita pinjam kan. Cuma ada perbezaan dari segi kalau mak ayah tu kekal fakir. Kalau kekal fakir maksudnya dia sentiasa memerlukan. Dia tak ada sumber pendapatan. Maka nak bayar balik tu susah lah. Maka anak halalkan lah. Dia tak wajib lah bayar balik. Tapi bila mak ayah tu mula-mula susah masa tu. Lepas tu kemudian dapat duit. Jadi kaya lah kan. Melebihi keperluan dia. Maka dia kena bayar balik. Tengok atas individu mak ayah yang ambil tu. Kalau dia kekal fakir, tak mampu untuk bayar balik, maka memang halal lah sebab tu anak dia. Kan? Maksudnya penggunaan tu untuk kita kata maslahah bersama. Tapi untuk yang kaya, mak ayah yang kaya ketika itu wajib bayar balik. Tapi Ustazah kalau beli untuk kegunaan dia macam buku sekolah ke, kena bayar ke yang tu? Yang tu kalau untuk kita kata kegunaan anak tu sendiri, macam guna duit raya dia, yang tu tak ada masalah. Setahu Ustazah, tapi Ustazah kena check balik. Sebab itu untuk kegunaan anak. Yang tak boleh kalau kita membazir guna duit anak. Benda-benda yang tak perlu, di luar keperluan. Beli apa benda yang maksudnya di luar keperluan tu, kita kata membazir tak boleh lah. Benda-benda pembaziran ni. Ustazah, bukan ke macam kalau kita nak beli anak gunakan duit raya dia, itu adalah tanggungjawab kita ibu bapa untuk belikan yang buku-buku tu. Betul. Betul. Maksudnya bagi pendidikan sebenarnya tanggungjawab ibu bapa kan. Tanggungjawab ibu bapa. Sebab tu Ustazah kena check balik lah berkenaan dengan buku sekolah apa semua untuk keperluan anak tu adakah termasuk, maksudnya kita kata boleh ke guna duit anak tu. Tapi kalau yang Kut Mufti sebut tu, bila ibu bapa tu fakir kan, dia ada keperluan, dia tak mampu untuk keluarkan belanja beli buku sekolah apa semua, tapi anak tu ada duit raya, dan ada juga kita kata kalau sekarang ni sekolah ada bagi bantuan lah untuk kita kata mak ayah yang fakir kan, kita kena bagi slip gaji ke apa untuk masuk kemasukan anak sekolah ni. Jadi ada bantuan diberi khusus lah untuk keluarga yang susah ni. Jadi memang itu memang bantuan untuk keperluan kita kata kegunaan anak-anak lah, macam bantuan kan itu dapat bantuan apa beg sekolah apa duit dapat cash, tapi itu untuk bantuan persekolahan. Tapi ada mak ayah yang salah guna kan, guna buat beli apa benda bukan untuk persekolahan. Itu ditegur lah hari tu. Sepatutnya digunakan untuk persekolahan anak-anak. Jadi bila tak ada bantuan tu, kita kata contohnya bantuan tu tak ada, jadi mak ayah gunakan duit anak, contohnya duit raya dia ke apa untuk beli buku sekolah dan sebagainya, maka sebab mak ayah tu sendiri fakir kan, maka ketika itu dibenarkanlah untuk guna duit anak. Cuma bila mak ayah kaya, jadi kaya ataupun memang mak ayah dia kaya, maka memang haram lah, tak boleh guna duit anak sebab mak ayah tu ada duit lebih kan untuk beli barang-barang anak. Tapi kalau guna juga duit anak, maka kena ganti balik bagi mak ayah yang kaya. Disebut nanti kita ada juga ayat kat sini ke? Falyasta'fif tadi.
Ada ayat nombor 6. Wa man kana ghaniyan falyastafif. Ada perkataan ghani kan? Ghani tu maksud dia kaya. Maksudnya ahli ulama kata mak ayah yang kaya, yang ada duit, diharamkanlah untuk menggunakan duit anak dia. Begitu juga untuk penjaga anak yatim. Ini untuk anak yatim tadilah. Wa atul yatama, anak yatim ni yang jaga anak yatim kalau kaya, haram untuk dia guna duit anak yatim tu. Kalau guna wajib ganti balik. Ini ayat kedua tadi menceritakan bahawa itu adalah dosa besar bila makan harta anak yatim. Sedangkan dalam keadaan dia kaya. Okey, kemudian ayat nombor 3 ni tentang perkahwinan lah. Sekiranya kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir, bimbang tidak akan berlaku adil, maka nikahilah seorang sahaja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Sebab ayat ni turun sebab kita kata zaman para sahabat dulu, bila mereka memelihara anak yatim ni, jadi ada orang yang dia berkahwin pula dengan anak yatim tu. Bila anak yatim tu dah dewasa, contohnya kita kata dah kalau kita sekarang ni umur berkahwin ni katalah 20-an. Jadi penjaga anak yatim ni berkahwin dengan anak yatim tu tanpa memberi mahar. Sebab dia kata dulu aku yang jaga dia, buat apa nak bagi mahar. Jadi dalam ayat ni nak menafikan. Maksudnya tetap kalau kahwin kena bagi mahar. Tapi kalau bimbang, kita rasa ni kan tidak berlaku adil lah sebab dulu aku yang bela dia. Jadi menyebabkan jadi zalim terhadap anak yatim itu. Maka sebab itu disebut kat sini, dan jika kamu bimbang atau khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka janganlah menikah dengan dia sebab bimbang menzalimi anak yatim yang tu, perempuan itu. Maka nikahilah. Ketika itu barulah kita kata diperintahkan supaya bernikah dengan wanita lain yang bukan anak yatim yang dipelihara oleh lelaki tu. Yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Yang ni kita kata ayat berkenaan poligami lah dalam Islam, terhad kepada paling banyak 4. Tetapi jika kamu khawatir, bimbang pula, tak mampu nak berlaku adil bila berkahwin lebih ni, maka berkahwinlah dengan seorang isteri sahaja. Ataupun zaman dulu ada hamba kan, zaman sekarang tak ada dah. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Zalika adna alla ta'ulu. Ta'ulu ni nak kita kata menjadi zalim lah, buat salah. Okay. Kemudian ayat 4. Ustazah nak tanya. Apa tu bermula daripada ayat inikah yang menyebabkan perempuan lelaki berkahwin sehingga 4 sahaja? Sebab sebelum ni mungkin mereka berkahwin lebih daripada 4. Betul. Ayat ni turun jadi 4 je. Lepas tu apa hikmah 4? Apa hikmah hingga 4 sahaja? Dia tak 5, 6. Macam itulah. Baik, okey, terima kasih. Bagus soalan ni. Jadi ini juga kita kata ayat yang turun untuk bermulanya limit, ada limitasi had. Sebelum ni ada yang kahwin 9, 10 kahwin ikut apa, kita kata ikut suka lah. Kita kata dia sejak zaman jahiliah lagi. Jadi bila turun saja ayat ni, maka yang ada lebih daripada 4 isteri kena ceraikan isteri dia lah. Nak bagi maksimum hanya 4 sahaja. Kenapa bilangan 4? Kenapa bukan 3? Kenapa bukan 5? Kenapa 4? Ini alim ulama kebanyakannya kata ia adalah dikata bilangan mengikut arahan Allah. Arahan Allah. Sama macam solat. Kenapa subuh 2? Zuhur 4? Asar 4? Maghrib 3 pula.
lepas tu isyak 4 balik. Maksudnya bilangan-bilangan ini alim ulama kata ia adalah bilangan atas kita kata dasar arahan Allah. Bila Allah kata 4, sami'na wa ata'na. Kahwin 4 je. Maksimum. Sami'na wa ata'na. Itu dari segi perbincangan alim ulama lah, dari segi nombor tu. Okey. Dia kata kenapa tak 5? Sebab Allah kata 4. Kenapa tak 6? Sebab Allah kata 4. Sebab apa? Sebab Allah perintahkan bilangan tu. Okey. Perbincangan alim ulama lah. Okay, kemudian kita kata itulah bila bimbang berlaku zalim barulah daripada maksudnya kalau 4 tak mampu, 3 contohnya. 3 je dia mampu untuk beradil. Tak mampu 3, 2 je. Tak mampu 2, 1 je. Macam tu. Jadi kita kata Islam adalah satu-satunya agama yang menghadkan. Berbezalah kita kata agama lain kan. Yang kita kata mereka tu bebaslah. Okay, baik. Jadi kita dalam Islam ni kita ada peraturan. Kita ada jalan yang lurus yang kita ada jelas peraturan dia. Okay, itu berkenaan ayat nombor 3. Berkenaan bilangan isteri, had bilangan isteri. Kemudian ayat keempat berkenaan dengan mahar. Mahar. Kalau kita panggil mas kahwin pun ada dalam bahasa Melayu. Mas kahwin atau mahar. Dan berikanlah mas kahwin, yakni mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka, yakni isteri, menyerahkan kepada kamu sebahagian dari mas kahwin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Jadi dulu masa ustazah belajar ayat ahkam ataupun kita kata fiqh usrah, guru ustazah pun pernah tanya, dia kata mas kahwin ni, mahar ni pemberian siapa kepada siapa? Ada nak jawab? Lelaki kepada perempuan. Suami kepada isteri. Suami kepada isteri. Kami pun jawab macam tu lah. Suami kepada isteri, Ustaz. Mahar ni pemberian suami kepada isteri. Ustaz kata, ya ke? Betul ke mahar ni pemberian suami kepada isteri? Betul lah. Dalam takrif pun ada sebut. Mas kahwin adalah pemberian suami kepada isteri kerana menikahi wanita. Ustaz kata, bukan. Bukan. Mahar ni sebenarnya adalah pemberian Allah yang diwajibkan ke atas suami untuk diberikan kepada isterinya. Tak kata kalau Allah tak wajibkan, suami nak bagi ke mas kahwin ni, mahar ni. Maksudnya dia adalah pemberian anugerah Allah lah. Cuma dalam takrif kita kata secara zahir tu tak nampak. Tapi sebenarnya ia adalah pemberian Allah kepada isteri yang diwajibkan ke atas suami lah untuk diberikan pada isteri. Okey. Ustazah nak tanya, Ustazah, mahar yang terbaik ni yang macam mana? Kalau kita nak tetapkan mahar. Memang apa yang paling afdal. Yang paling afdal dalam hadis Nabi SAW yang sebut yang paling mudah. Ada orang mudah bersamaan dengan murah. Ada orang mudah, mahal pun dia mudah juga. Sebab dia kaya. Sebenarnya kemampuan lah. Kemampuan suami tu. Mudah je 10,000 mahar. Bagi dia mudah je. Ada orang kata tak mampu. Dia gaji sebulan 2,000. Mudah bagi dia 500 contoh. Maksudnya yang mana mudah bagi pihak suami lah. Sebab ini adalah pemberian Allah yang diwajibkan ke atas suami. Jadi yang mana mudah untuk suami tu, maka itulah yang paling afdal. Tapi tak dilimit. Kita kata tak dilimitkan lah mesti kurang daripada ni apa, tak ada. Cuma kalau kat Malaysia dia ada kita kata jumlah mas kahwin yang minimum. Berapa minimum? Ada yang 21. Ustazah. Ya? Ustazah, semestinya duit ke ataupun ada macam ada yang
ayat Quran, ada yang duit. Semestinya duit ke? Tak semestinya. Dari segi mahar ni, kalau ikut mazhab Syafi'i, dia asalkan yang ada harga. Cincin, maksudnya yang berharga. Macam orang yang mengajarkan Al-Quran. Kan kita ada guru yang mengajar Al-Quran, itu kan dia satu yang berharga kan. Jadi bila seorang tu menikahi isteri dia, sebab ada dalil daripada hadis Nabi SAW, bila Nabi tanya, pergi cari apa-apa yang ada harga lah kan untuk jadikan mas kahwin. Walaupun sebentuk cincin daripada besi. Cari, tak jumpa, tak ada. Dia datang balik pada Nabi SAW, tak ada. So Nabi SAW kata, kamu ada Al-Quran tak? Maksudnya ada hafal Quran. Kata ada. Jadi aku nikahkan engkau dengan wanita ini dengan apa yang ada daripada Al-Quran. Maksudnya suami tu wajib ajar isteri dia apa yang dia tahu daripada Al-Quran. Jadi ilmu adalah sesuatu yang berharga lah. Maksudnya mahar itu tak semestinya barang, tak semestinya duit. Boleh dalam bentuk barangan, keperluan ataupun dari segi bentuk ilmu, apa yang dia boleh ajar. Faham. Okay, selesai bab mahar. Okay, kemudian ayat 4. Kemudian disebutkan pula kalau isteri itu bagi balik. Contohnya katalah mahar suami bagi 10,000. Maka dia bagi kat suami dia balik 2,000 contoh untuk kegunaan apa-apa. Maka boleh untuk suami tu makan harta mahar tu. Maksudnya sebab asalnya kan suami macam rasa berat hatilah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebut, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Kalau isteri bagi balik dengan redha, suka hati dia lah. Redha hati dia. Ustazah, kalau mahar dia memang hadiah daripada arahan daripada Allah kepada suami untuk beri kepada isteri. Tapi kalau hantaran tak kan Ustazah? Hantaran lain. Hantaran itu untuk kegunaan, maksudnya kita kata hantaran berapa? Untuk kegunaan kenduri ke apa, itu lain lah. Itu berbeza. Kalau dia sebut sebagai mahar, saya bagi 10,000 ni untuk mahar, maka dia khas untuk kegunaan isteri saja. Tak boleh ambil duit tu untuk buat kenduri. Kecuali isteri tu bagi dengan suka hati dia. Tak apa, kita buat kenduri lah guna duit ni. Maksudnya atas suka hati dia. Tapi kalau asalnya, kalau dia kata mahar ni 10,000 untuk mahar, maka dia memang khusus untuk isteri saja. Hantaran, kita kata hantaran tu itu lain lah. Maksudnya hadiah-hadiah ikutlah. Siapa nak guna kan untuk kegunaan. Kalau dia bagi beg tangan hantaran contohnya tu untuk isteri dia, hantaran hadiah untuk isteri, maka untuk isteri jugalah. Okay, itu bezalah. Kita kata istilah pemberian-pemberian ni. Okey. Kemudian ayat nombor 5. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucaplah kepada mereka perkataan yang baik. Ayat nombor 5 ni kepada sufaha. Maksudnya as-sufaha ni alim ulama berbeza pendapat. Tapi pendapat yang dipilih ialah untuk orang yang tak ada ilmu cara nak menguruskan duit. Sama ada anak kita, atau isteri, atau suami, atau siapa saja yang berada dalam tanggungan kita yang tak pandai urus duit. Maka ketika itu, dari segi hukumnya, duit dia tu perlu dijaga. Sebab Islam ni nak menjaga harta. Dia kata kita ada maqasid syariah yang 5 tu kan. Menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga keturunan nasab tu kan. Menjaga akal dan menjaga harta. Jadi nak menjaga harta ni dia tak boleh bagi. Macam kita kata duit raya kan. Duit raya anak kita tu dapat katalah 1,000. Tak boleh bagi. Ikutlah nak belanja apa. 1,000 tu habis sehari. Beli mainan dengan
aiskrim dengan gula-gula je contoh. Maka tak boleh, kita yang kena jaga. Nak beli apa? Kita yang tengok kesesuaian dah, sekali-sekala mungkinlah aiskrim sikit kita ambil. Maksudnya penggunaan dia nak guna untuk apa tu kita kena jaga. Tak boleh guna ikut suka hati. Jadi waqulu lahum qawlan ma'rufa, dan kata-kata ni kena jaga juga. Selain daripada harta mereka tu kita jaga, kata-kata kita kepada orang yang kita uruskan harta mereka pun kena jaga. Jangan hina maki dia lah. Dah dia duit nak minta dengan kita. Sebab duit dia kita yang jaga. Sebab apa? Sebab nak menjaga masalah harta dia jangan habis terus. Jadi kena cakap yang baik lah. Kata ni untuk kita kata masa depan, simpan untuk pendidikan contoh. Cakap ayat-ayat yang baik. Jangan maki dia. Kau tu dah lah jahil lah, maksudnya kita hina-hina kan. Tak boleh, jangan. Dan ayat yang terakhir, ayat 6 ni berkenaan anak yatim. Kan? Anak yatim yang di bawah jagaan kita, sebelum nak bagi harta, wabtalu, kena uji dulu. Dia dah balik. Tapi kita nak tahu dia ni pandai dah ke urus duit dia ni. Mak ayah dia dulu meninggalkan harta jutaan ringgit contohnya. Ataupun ratus ribu. Maka kena uji dulu. Jangan bagi terus. Dan sekiranya kamu mendapati mereka telah pandai menguruskan harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim melebihi batas keperluan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Ada orang, malaslah pegang lama-lama amanah nak bagi je. Padahal budak tu tak pandai lagi urus duit. Tak boleh. Kena jaga dulu. Jangan tergesa-gesa, jangan kita kata awal sangat. Jangan sengaja nak melewat-lewatkan. Sedangkan mereka dah pandai urus duit. Tak boleh. Siapa di antara pemelihara, penjagalah. Itu besarlah tanggungjawab. Kita kata yang uruskan rumah anak yatim dan rumah kita kata yang jagalah anak yatim ni. Waris kan. Yang pegang amanah ni. Sama ada kita kata daripada keluarga anak yatim tu mungkin adik-beradik mak dia kan. Mak saudara tolong jaga anak yatim. Jadi hendaklah menahan diri dari memakan harta anak yatim itu dan siapa yang miskin. Ni kata fakir tadi. Wa man kana faqiran. Tadi yang kita kata jangan makan tu, haram untuk makan tu bagi orang yang kaya. Dan siapa di antara pemelihara itu yang mampu. Mampu tu maksudnya dia ada ghani, ada kekayaan lah, dia mampu untuk duit tu, maka hendaklah dia menahan diri. Maksudnya haram untuk dia makan harta anak yatim itu. Dan siapa yang miskin, wa man kana faqiran, fakir tadi, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Sekadarnya lah, bukan pergi bermewah-mewah pula dengan duit anak yatim tu. Bukan duit dia kan. Jadi sebab dia fakir, dia memerlukan, maka guna sekadar keperluan. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Bab serah harta, bab harta ni memang kena ada saksi lah. Zaman sekarang pun apa-apa pun kena hitam putih. Bahasa kita lah hitam putih. Ada saksi semua. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas yang maha hasiba, yang maha mengawasi. Okay, wallahu a'lam. Itulah sekadar yang untuk kita tadabbur hari ni. Kalau ada soalan boleh tanya. Ustazah, siapa ya yang berhak ke atas anak yatim ya? Yang mendapat menjaga dia? Okey, bagus soalan ni. Biasanya bila ada anak yatim dan terutamanya bila anak yatim tu ada harta yang banyak, biasanya dia akan jadi kes mahkamah sebab berebut nak jaga. Jadi hakim yang akan menentukan, dia akan tengok siapa yang paling layak untuk jaga. Sebab tu dalam surah An-Nisa ni sentiasa diingatkan supaya bertakwa. Kita kalau ada iman, kita kena bertakwa. Jangan berebut nak jaga anak yatim tu sebab nak harta dia. Na'udzubillah min zalik. Sebab ada orang dia sanggup menipu dan sebagainya semata-mata kerana harta lah kan. Jadi sebab tu diingatkan banyak kali supaya bertakwa ni. Diulang banyak kali. Jadi siapa yang paling patut? Kalau berlaku perebutan, maka dia akan jadi kes mahkamah. Hakim yang akan menentukan siapa yang paling patut. Cuma dari segi kalau secara umumnya
dia belah ibu. Belah ibu. Sebagaimana hak hadanah kan, hak hadanah kalau berlaku perceraian suami isteri, asalnya hak hadanah ni, hak menjaga anak ini adalah kepada ibu. Tapi kalau ibu tu ada masalah, contohnya dari segi akhlaknya tak bagus kan, maka ketika itu dia akan jadi kes mahkamah, mahkamah akan nilai. Kan, contohnya dari segi apa maslahah untuk anak tu. Anak tu lebih bagus bersama ibu ke bersama dengan ayah. Jadi bila hakim buat penilaian apa semua, dia kata ayah dia lebih berhak, maka bagi pada ayah. Tapi asalnya di sebelah ibulah ibu. Kalau ibu tak ada, maksudnya mak, nenek belah ibu. Dia asalnya begitu. Tapi apa-apa pun dia kembali kepada penilaian hakim lah dan mahkamah. Wallahu alam. Sekadar saya tahu macam tu. Dia belah ibu ustazah nenek belah ibu. Dia bukan belah, kalau waris bukan lebih kepada belah lelaki. Yang tu dari segi harta. Harta. Harta nak bagi nafkah, nak bagi apa, tapi duk jaga tu. Jaga. Jaga. Tapi duit datang daripada mana? Duit belah lelaki yang kena sara. Kena sara. Sebab kasih sayang, nak jaga anak, nak jaga budak ni, dia belah mak. Lebih kuat lah. Kecuali kalau hakim tengok. Hakim dia nilai, dia kata mak ni jenis, contohnya ada penagih dadah ke apa berkaitan dengan benda-benda yang tak bagus lah. Maka akan serah kepada yang lebih berhak lah. Contohnya ayah dia baik, tak terlibat dengan dadah contoh. Itu yang jadi penilaian kepada mahkamah pula lah. Faham. Terima kasih. Terima kasih ustazah. Wallahu alam. Kalau tak ada persoalan dah. Ada ke? Terima kasih banyak-banyak. Kita tutuplah dengan tasbih kafarah dari suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu